Kak, siapa tu? Boyfriend ke? Aku saya nak orang kaya. Cantik pasal muka ni. Kreatif ni orang. Aunty May dia suka recycle barang-barang lama. Kenapa you cari I sampai kat sini? You tak return kat I. So, I cari you sampai kat rumah tapi mama you cakap kat sini. Oh my god! You bagi tahu dekat mama I ke yang kita... Tak. You jangan risau, okey? Kan you cakap you nak surprisekan mama you. You dah makan? I nak order. Tapi... Boleh scan QR ni. canggih lah kedai ni. Nanti datang lagi ya. Boleh. Okey, bye-bye. Isa, I baik dulu Bye. 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 Kak, siapa tu? Boyfriend ke? Dah nak kahwin tak beritahu Tak beritahu ada boyfriend Tak sangka boyfriend dia handsome. Handsome. Mana ada. Jeffrey tu sebenarnya ejen kereta Nisa lah. Nisa nak beli kereta untuk Mama. Tapi sekarang ni itulah tengah nak fikir-fikir lagi. Sebab kan kita nak bijak berbajet. Kena geram. Tak adalah benda baik kan? Benda baik kan? Tak ada. Prihatin. Ayuh, phone lama ni. Hai, hantar satu mesej pun begitu susah. Pusing. Agaknya 3 hari lah baru dia lepas. Apa kata kalau aunty tukar ke smartphone baru? Mungkin laju sikit. Line 5G pun boleh. Siapa tak tahu 5G dengan smartphone? Hey, not bad. Tapi satu phone berapa ribu? Daripada beli phone, baik anti bayar supplier. Macam ni. Sekiranya kita upgrade ke Hotlink Postpaid, kita akan dapat banyak ganjaran dan telefon kita 5G secara percuma. Dalam dunia ni, mana ada barang percuma? Dengan Hotlink, semua on. Free 5G pun is coming. Nanti, kita kan geng bijak berbajet. Yes. Nanti nak tak Mika ajarkan feature-feature kat phone ni? Nak. Ni setting. Macam ni. Okey. Kak, jedak-jeduk. Okey. 1, 2. Hai, budak-budak ni. Okey. Ni nanti Meh. Mika dah post kat TikTok dah. Begitu cepat dah? Sekarang ni, kuasa media sosial ni power. Dulu tak biasa. Alah biasa, Tegal biasa. Bila dah terbiasa, addicted lah. Siapa kata anti tak boleh digital savvy? Wah. Boleh. Welcome to 5G Live, Aunty. Line 5G Hotlink ni macam on kan? Aunty, Ha? memandangkan WhatsApp Aunty sekarang dah laju. Apa kata kalau kita create satu grup WhatsApp? Mika nak namakan dia Geng Bijak Berbajet. Cantik. Okay, anti pun nak. Ke? Siapa yang call? Apalah ni, apa? Anak uncle, Oh, Isha. Anak aku, Meh. Ada masalah ke?